Pelik ni orang jenis tak puasa ni, pelik lah Melong. Weh pelik oh. Saya tak hati fikir apa tak puasa ni. Hang tak puasa, hang nak minta darah pun ingat senang ke? Bungkuih nasi kena simpan turban dadah. Sembunyi. Macam maklum lah tak puasa, cuti. Kan? Nak makan. Senang lah nak makan. Goreng semua lah. Boh dalam pinggan pun. Pelari tengok ano. Lari metok lah almari. Dalam bilik nak bagi clear, dia pun keluar tengok lain clear, main-main tengok nasi cerah. Gastrik makan kan. Tak lah yang tak makan, yang tak puasa bukan Allah. Pelik oh. Baru ni di mana yang keluar dalam berita baru ni 67 tahun tu kena tangkap tu. Depa 16 orang tak puasa di mana? Di Kuala Muda ke di mana baru ni? Keluar dalam tu. Yang paling tua umur 67 tahun kena tangkap boh dalam jenazah. Saya tak setuju lah. Saya minta maaf lah. Saya tak setuju duduk boh dalam jenazah tu. Saya tak setuju. Kena jaga sama maruah ni pahat tak puasa ni. Boh apa dalam jenazah tuan-tuan. Tak apa. Tak saya tak setuju. Saya duduk boh dalam jenazah lah. Boh dalam kanda. Terus hendak pergi kubur. Nah. Oh, apa namanya jenazah tu hambuh lah kanda. Korek liang siap-siap. Terajang kanda tu masuk dalam liang. Tak payah duduk kambuih lah. Kot lagi dia mati kan. Terajang kanda tu masuk dalam liang. Dia nak keluar ikut suka dia. Bungkuih siap-siap semua. Pi ambil. Buh dalam kain kapan. Berkah bungkuih semua. Buh dalam kanda. Kanda tu pula jangan buat turun bagi elok. Terajang lah. Pi dekat Robin tu tahu Robin. Sini panggil apa Robin? Robin lah. Ada yang buat pala Daman Sarah lah. Duduk bertam pun. Pitak tepi Robin tu. Maklum lama tak dengar Robin. Maklum lah. Robin. Robin ni apa dia? Maksud Robin permukaan. Kubur tu. Tak ya mana sedap. Permukaan kubur sedap. Dekat muka kubur mana sedap muka kubur. Robin. Pibuh tepi Robin tu. Hang terajang masuk dalam tu lah. Saya duduk naik lah ben jenazah tu. Naik kat mereka. Buat naik ben jenazah pun buat apa. Pibuh tu terajang masuk. Pandai-pandai lah hang kagah sendiri lah nak keluar. Dengan hang kena berkah tu. Keluar lah sendiri. 67. Alasan? Gastrik. Tak apalah tangkap tu. Masa tangkap tu. Jebat agama ni tangkap. Tanya makan ke tak lagi? Tak makan. Hari ni yang tak puasa buat apa? Hisap rokok. Loh. Lain lah kena makan siakap 3 rasa. Lem sheng. Dia lah. Minum teh cincau. Hisap rokok. Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala nak tengok ni mana hamba dia yang ikhlas dalam melakukan ibadah.